Sehat tak? Sehat. Ada rasa tak best tak pagi ni nak datang sekolah? Malas lah nak pergi sekolah. Nanti jumpa orang tu, orang ni ada masalah hati lagi. Baik, kita akan bacakan hadis bersama-sama. Ikut saya, boleh? Boleh? Baik, bismillah. An Abil Abbas Sahli bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani ahabbani an-nas faqala izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nas yuhibbuka nas. Hadis hasan rawahul Ibnu Majah dan imam yang lain dengan beberapa sanad yang hasan. Baik, jadi hadis ini mengajar kita supaya sentiasa berkasih sayang sesama manusia. Okey? Dan kita ni hidup atas dunia sebagai hamba Allah, bukan mengejar harta, pangkat dan darjat. Okey? Keterlaluan dalam mencintai dunia boleh membawa kepada kelalaian dan dosa. Seorang hamba akan memperoleh cinta Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mengutamakan Allah lebih kepada cinta dunia. Baik, saya akan bagi satu contoh yang simple sesuai untuk kamu. Sebagai contoh, kawan kamu untuk ujian UASA, contohnya bahasa Inggeris, dia dapat 97 markah. Tinggi tak? Tinggi tak? Kemudian Cikgu BI bagi hadiah dekat dia RM10. Best tak? Best. Okey. Awak rasa ada tak antara pelajar lain yang rasa cemburu? Siapa yang rasa dia mungkin ada sedikit rasa cemburu? Angkat tangan. Siapa yang ada rasa sedikit cemburu? Angkat tangan. Kenapa dia dapat RM10? Saya tak dapat pun. Saya 96. Sekurang-kurangnya madam bagilah RM9. Betul tak? Betul. Okey, turun tangan. Terima kasih anak-anak. Baik. Jadi apa yang kawan kamu dapat tu adalah rezeki. Apa yang kita rasa tu adalah cemburu. Okey, cemburu tu wajar ataupun tidak? Wajar ataupun tidak? Sebagai manusia yang normal, cemburu yang wujud pada saat yang pertama itu adalah wajar.
Cuma jangan cemburu berlebih-lebihan. Ingat balik, istighfar balik. Ya Allah, tu rezeki dia, tak apalah. Saya gembira untuk kawan saya. Jadi tidak boleh ada rasa cemburu yang berlebih-lebihan. Cemburu yang ada dalam hati awak tu patutnya awak ubah kepada lepas ni aku nak buat peperiksaan dengan lebih baik. Supaya nanti cikgu pun bagi hadiah dekat saya. Faham tak? Faham tak semua? Baik, saya akan sebutkan beberapa situasi. Kalau jawapan kamu positif, kamu buat. Kalau kamu rasa jawapan kamu negatif, kamu akan buat. Okey, cuba. Sayang. Kamu kena buat apa kalau sayang? Bagus. Benci. Bagus. Pemurah. Pandai. Kedekut. Pandai. Okey. Pertama, kalau kita tak cemburu bila kawan dapat hadiah, adakah Allah sayang kita? Sayang. Okey, bagus. Kedua, kalau kita suka menunjuk-nunjuk barang baru, adakah itu sifat zuhud? Bagus. Yang ketiga, kalau kita berkongsi makanan dengan kawan, adakah kita disukai kawan? Pandai. Seterusnya, kalau kita bersyukur dengan apa yang ada, siapa yang akan sayang kita? Allah. Bagus. Okey. Yang terakhir, kalau kita iri hati dengan kejayaan orang lain, adakah hati kita tenang? Tidak. Baik. Saya ingatkan diri saya sendiri dan kita semua supaya sentiasa menjaga hati. Cemburu tak ada masalah. Marah tak ada masalah. Sakit hati tak ada masalah. Tapi pada momen yang pertama sahaja. Jangan biarkan masalah hati kita tu berpanjangan. Dan kadang-kadang bila hati kita sakit, kerana cemburu kita boleh memudaratkan orang lain. Saya tak perlulah bagi contoh ya. Ada banyak sangat contoh, terutamanya berita-berita besar yang berlaku sepanjang 2 minggu ni. Betul tak? Itu semua ada kaitan lah. Baik anak-anak, jaga diri. Saya sayang kamu semua. Assalamualaikum.